Top set ni habis 1472, mileage 122,000, tak pernah buat top set, tak pernah buat overhaul. Keadaan dia begini lah. Kalau korang tengok ni blok baru, ni head yang kita dah cuci. Sekarang ni adalah kita dalam proses QC, kita nak memastikan kipas radiator ni berpusing dalam keadaan baik dan off ketika mana yang kita nak. Korang tengok ni radiator, belakang ni ada kipas. Aku bagi dengar bunyi kipas pusing So ini pula bahagian enjin ni aku bagi dengar. Kipas ni dia mestilah berpusing dan juga berhenti ketika mana yang sesuai tau. Dia tak boleh totally terus semua off je, tak boleh totally semua on je. Dia ada pusing, dia berhenti. Dia pusing, berhenti. Benda ni penting sebab kita nak QC, takut berjadi masalah overheat apa semualah. Owner ni ambil top set dan juga belah clutch. Kalau korang tengok ni kerosakan ya. Okey. Kalau korang tengok ni aku tunjuk kerosakan yang besar lah. Blok dia bahagian bawah dia ada cala. Cala tak teruk tapi cala manja. Disebabkan 122,000, terus tukarlah blok one set. So camshaft dia ada makan kat sini guys. Okay, korang boleh tengok kat sini makan. Lepas tu mangkuk kelas dengan primary ni korang jangan cakap motor kalau 122,000 tarik kelas baru diam. Lepas kelas bunyi memang kocak gila-gila lah. So ini clutch plate dia. Ni clutch plate asal kilang ni, tak pernah tukar 122,000. So tukar sekali jalan supaya dapat grip yang baik. Ini top set dia guys. Ni package top set. Yang lain-lain add-on tu aku bagi masuk dalam bill. Kau tengok ni. Total 1472. Mana-mana nak servis yang sama boleh reki-reki. Link di bio. Jumpa ada di sini. Ingat channel saja Mori jangan datang. Bye bye.